Tentuan pencerahan pelan pemasaran baru MOVA. Perkara yang dihapuskan, tidak ada bonus naik pangkat sama ada Diamond ataupun Diamond Star, Star Diamond. Tidak ada bonus pending, menunggu tentuan capai goal. Okey, tidak ada lagi bonus pending, ya. Kalian MOVA seperti ini. Okey, yang percuma user masih ada. Yang berbayar sekarang sudah ada 2. Kalau dulu hanya ada 1, iaitu partner. Sekarang ada 1 lagi yang baru diwujudkan, iaitu agent. Agent ini RM30. Agent ini nilainya, agent ini bayarannya RM39 setahun. Ya, ini setiap tahun. Sehinggalah upgrade kepada partner. Partner ini seperti biasa 199, belum campur tax, SST 8%. Ini juga ada taxnya 8%. Okey, cuma partner ini kan sekali seumur hidup. Seperti biasalah, tidak ada perubahan pada partner, sekali seumur hidup. Jadi ini yang baru diwujudkan, agent RM39 setahun, ya. Campur 8% SST. Okey, laluan pangkat sama. Okey. Kalau agent dia bermula daripada silver. Silver agent naik gold agent dengan 2 saja silver agent di bawah. Diamond juga sama, 2 gold. Star agent, 2 diamond agent, ya. Cuma bawa 2 saja akan naik pangkat. Begitu juga dengan partner. Okey, nak capai gold bukan lagi 10, hanya 2 saja. 2 silver sudah naik gold. Okey, apabila tuan-tuan ada 2 gold, tuan-tuan naik diamond. Apabila tuan-tuan ada 2 diamond, tuan-tuan naik star. Okey, jadi ahli premium MOVA, commission cashback untuk agent. Kita lihat agent dulu. Commission cashback untuk agent, silver, gold, diamond 10%, star 20%. Level cashback, silver, gold, diamond 1 level saja, kalau star 3 level. Commission jualan daripada pembayaran kalian itu. Peratus commission dari jualan package agent, silver 20%, gold 30%, diamond 40%, star 50%. Maksima penajaan, maksimal 500 orang user dan agent. Okey, agent tidak boleh menaja partner. Dan agent hanya boleh menaja maksimal 500 orang. Okey. Sama ada user atau agent. Okey, harga. Harga biasa ialah RM99 dengan kod hanya RM39. Jadi ada diskaun di situ RM60. Okey, diskaun RM60. Okey, ada diskaun di situ RM60. Okey, partner. Commission cashback, silver, gold, diamond, star semuanya 20%. Okey, semuanya 20%. Level cashback semuanya sama, 3 level. Commission jualan, okey, daripada memperkenalkan partner baru. Peratus commission dari jualan package agent dan partner, silver 20%, gold 30%, diamond 40%, star 50%. Maksima penajaan tiada had. Harga biasa 299 dengan kod 199. Okey, jadi diskaun RM100. Okey, contoh commission partner: Ahmad Silver, Ali Silver, Abu Silver, Rudy Silver. Roy ini ahli baru yang beli package partner.
Okay, yang beli package partner ataupun silver lah. So Roy bayar 199, maka Rudy dapat 20% daripada 199. Jadi RM39.80. Now Abu di atasnya akan dapat 20% daripada komisen ini. Okay, jadi RM7.96. Okay, Ali di atasnya akan dapat 20% daripada ini. Okay, kerana silver tu 20%. Jadi 20% daripada 796 RM1.59. Jadi Ahmad yang di atas ini sudah putus tuan-tuan ya, sebab dia bayar 3 level saja. Okey. Hanya bayar 3 level, 1 2 3. So 3 level. So Ahmad ini sudah masuk level keempat, maka tidak ada komisen untuk Ahmad. Okey, jadi Ahmad tidak layak. So jumlahnya ialah RM49.35 total payout ya, dan peratusnya itu 24.8%. 24.8% daripada 199 ni. Jadi 3 orang akan dapat komisen daripada bayaran ahli baru. Okey. Jadi Rudy ini kepada dia ini level 1-nya. Okey. Abu ini kepada orang ini level 2-nya. Ali ini kepada Roy adalah level ketiganya. Seperti itu. Okey. Jadi hanya 3 level sahaja, tuan. Hanya 3 level saja. Rudy dapat level 1, Abu dapat level 2, Ali dapat level 3. So Ahmad tidak boleh dapat Roy kerana ini sudah masuk dia punya level yang keempat. Okey. Okey, faham? Ini dia 3 level. Okay, 3 level saja bayaran komisen daripada jualan package premium. Okay, contoh komisen partner dengan Ahmad star, Ali star, Abu star, Rudy star, semuanya star. Okay, Roy ahli baru. So apa jadi tuan-tuan? Okay, daripada bayaran 199 ini, Rudy di atasnya, jadi Roy ini level 1-nya ya. Jadi dia dapat 50% kerana dia star. Kerana Rudy star, dia makan 50% daripada level 1-nya ini. 199 tu, maka dia dapat 99.50 sen. Now Abu di atas Rudy, Abu dengan Roy ini adalah level keduanya. Okay, level keduanya. Now dia mendapat 50% kerana dia star. Jadi 50% daripada orang bawahnya, tuan-tuan. Si Rudy. Orang bawahnya itu kan Rudy. So berapa Rudy dapat? Maka Abu dapat 50%. Maka dapat 49.75. Now Ali ini di atas Abu. Okay. Jadi Ali dengan Roy ini sudah masuk level ketiganya. Roy ini adalah level ketiga kepada Ali. Now masih dapat komisen kena bayar sampai 3 level. Okey, jadi Ali star, jadi dia dapat 50% daripada komisen orang bawahnya, orang bawahnya si Abu. Jadi 50% kali 49.75. Okey. Dari sini tuan ya. Orang bawahnya itu punya komisen. Maka dia dapat 24.88. Okey, RM24.88. Now Ahmad di atas ini tidak dapat apa-apa kerana Ahmad dengan Roy ini sudah masuk level keempat. Fahamkan itu? Okey, fahamkan itu. Roy ini dengan Ahmad sudah level keempat. Ni 1 2 3 4. Dah level keempat. Maka tidak boleh kerana Mova hanya bayar 3 level sahaja. Okey. Jadi tidak layak. Ahmad tidak layak. Jadi 3 orang ini saja yang dapat. Jadi jumlahnya RM174.13. Jadi peratus payout 87.5%. Okey, contoh lagi. Kali ini kita ambil star, diamond, gold, silver.
Okay, Star, Diamond, Gold, Silver dan Ali Baru. Jadi si Roy ini bayar 199, Rudy yang Silver ini dapat 20%. Okay, Abu Gold 30%, Diamond 40%, Star 50%, tapi dah lepas 4, dia dah masuk level keempat. Okay, jadi 3 orang ini saja yang dapat. Okay, jadi 20% kali 199, 39.80 sen. 39.80 ni kali 30% kerana Abu ni gold. Okay, 11.94. Now, Ali Diamond dia dapat 40% kali bonus Abu 11.94, maka dia dapat RM4.78. Okay, jadi 3 orang ni dicampur jumlahnya 56, 52. Kalau ikut peratus itu 28.4%. Ya. Nah, contoh seterusnya ialah Silver, Gold, Diamond, Star. So, Ali Baru, Roy bayar 199, Rudy kerana dia Star maka 50%. Okay, jadi 99.50 sen. Okay, ini commission Rudy. Now, Abu dengan Roy ini dah level 2. Okay. Now, dia dapat 40% kerana dia Diamond. Okay, jadi kali dengan Rudy punya commission 99.50 sen, maka dia dapat 39.80 sen. Now, Ali adalah gold 30%. Okay, kali commission Abu, bermakna dia dapat 11.94. Now, Ahmad sudah lepas 3 level, maka tidak boleh dapat apa-apa. Okay, jadi 3 orang ini jumlahnya 151.24. Peratus payout 76%. Okey, itu partner. Sekarang kita lihat pula kepada agent, ya. So agent contoh yang sama, silver semua silver ini tuan-tuan, cuma bezanya RM39, ya. Kalau tadi 199, ya ini 39. Okey, sama ceritanya tuan-tuan. Okey. Cuma angka ini saja berbeza, maka tuan-tuan dapat hasilnya yang berbeza, RM7.80, RM1.56, 31 sen. Ini dah lepas. Okay. Jadi 3 orang ini RM9.67, peratusnya 24.8%. Okay. Ini semuanya silver, semua sama pangkat. Nah, kalau semua sama pangkat star, ya, star ini maksima, ini minima ni, sebab paling rendah kan silver. Nah, kalau kita tengok semua ambil maksima, semua star, 3 ni star. Okay. Jadi semuanya 50%, ya. Jadi kali 39 ni, ini 1950, ini 975, ini 488, ya. Jadi jumlah 34, 13, payout 87.5%, iaitu yang tertinggi payout. Now, Star, Diamond, Gold, Silver, okay, menurun. Star, Diamond, Gold, Silver. Okay, sama lah kiranya tu 20, 30, 40. Ini tak layak. Jadi kali 39 kat sini RM7.80, sini 234, ini 94 sen. Okay. Jumlah 1108, peratus payout 28.4%. Okay, Silver, Gold, Diamond, Star, Ali Baru. Okay. So bayar 39, Star ini 50% kali 20. Berapa 29 tu? Okay, Silver, Gold, Diamond, Star. Ya, ini menaik pula. Silver, Gold, Diamond, Star. Okay, so 50% kali 39, 1950. Ini Diamond 40%. Kali ini jadi 78, ini 234. Total 15363. Peratusnya 77.2% payout. Okay, so itu cerita jualan package premium. Okay. Now, kita cerita pula cashback daripada belian di online shopping. Okay, so ini contoh melihat pada partner, tuan-tuan, ya, partner. Ini semua partner.
Tak kisah pangkat apa pun, ya. Silver, gold, diamond atau star, tak kisah. So ini contoh pembeli kat sini. Ini pembeli, kata beli RM100, cashback 10%, contohlah 10%, maka dia dapat RM10. Okay, daripada RM10 ni tuan-tuan, commission ialah 20%. Kalau partner dapat 20%, tak kisah dia pangkat apa, asalkan dia partner, 20%. Okay, jadi 20% kali RM10, RM2. Okay, so ini RM2 ni kali 20%, orang atasnya dapat 20% daripada ini, jadi 40 sen. So 40 sen ni kali lagi 20% untuk orang atas ni, jadi 3 orang dapat, tuan. Okay, 3 orang dapat, maknanya 3 level lah, ya. Seperti itu. Now kalau di sini star agent, tuan-tuan, ya, agent bukan partner, agent, sebab partner boleh menaja agent. Jadi di sini dia dapat 20% kerana star, maka dia, beginilah dia punya income, tuan-tuan, ya. 20% kali RM10, RM2. Ini 20%, 20%. Okay. Nah, kalau di sini bukan star, jadi dia punya peratus ialah 10%. Jadi 10% kali RM10 jadi RM1. Jadi sini RM1, ini 20 sen, ya. Jadi ini sama 20% kerana dia partner. Okey, untuk agent pula. Okey. Contoh seperti ini. Ini semuanya bukan star, ya. Silver, gold, diamond, bukan star lah. Jadi mereka ni layak 10%, tuan. Ya, 10% daripada orang yang beli itu. Jadi pembeli itu contohnya dapat cashback RM10, maka dia kali 10%. Jadi orang ini akan dapat RM1, ya. Jadi seperti itulah. Dan silver, gold, diamond, kalau di sini orang atasnya silver, gold, diamond, dia tidak dapat daripada sini, tuan, kerana dia hanya makan satu level. Okay, silver, gold, diamond ni untuk agent makan satu level. Kalau nak 3 level, dia kena jadi naik star. Okay, star agent, so dia makan 20% daripada orang bawahnya, tuan, ya. Daripada RM10 itu dia makan 20%, maka RM2. Okay, dan dia boleh makan sampai 3 level. Okay, so orang ini level 1-nya, orang ini level 2-nya, orang ini level 3-nya. Jadi 3 level dia boleh makan, tuan. Okay. Okay, seperti itulah 20, ya. 20%, 20% daripada komisen orang bawahnya. Okay, di sini star agent ini bukan star agent. Jadi di sini 10%, tuan-tuan. Okay, 10%. Contoh di sini RM10 punya cashback, maka kali RM10 jadi RM1. Okay, seperti itulah. Ini 20. Okay, tuan-tuan, itulah contoh penerangan untuk commission marketing plan yang baru untuk MOVA, ya. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan anda kefahaman yang lebih baik. Okay, jadi sampai sini saja saya Sifu Ghani mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.